Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ini kita nak share kepada anda satu unit Nissan GT-R Nismo. Okay, yang ni Nismo punya edition. So ready stock dekat kita punya showroom, baru sampai juga ni. Tahun dia 2021. Boleh tengok ni bahagian depan dia. So ini dia punya lampu dia smart. Ini bahagian depan dia GT-R Nismo. Okay, depan carbon pack. Okay, ini carbon pack. Yang mana nak cari GT-R Nismo, boleh contact kita. Kita ada satu unit yang ready stock ni. Masih belum ada buyer lagi lah. Okay, tengok dia punya tepi fender dia. Okay, so ini dia punya rim dan dia punya caliper brake. Okay, nanti kita akan share kepada anda. Tayar jenis Toyo apa ni, PRO XES. So ini dia punya bahagian tepi dia guys. Okay, so yang mana nak cari GT-R Nismo, boleh contact Din, boleh tekan je link dekat bawah. Okay, boleh datang view dekat showroom lah. Kereta ready stock. Okay, yang ni GT-R Nismo pure punya. Okay, Japan spec, baru sampai dekat kita punya showroom. Ini dia punya spoiler, bahagian belakang dia. Okay, ini dia punya spoiler, carbon sampai ujung. Okay, carbon. Ini pandangan belakang dia. Kereta memang cantik, memang lawa, memang awesome. Boleh datang ke showroom. Okay, so nampak dia punya lampu kiri kanan GT-R. Lepas tu ni dia punya exhaust dia, titanium exhaust. Okay, kereta ni tengah running, tengah hidup enjin, tapi dia tenggelam dengan FL5. Okay, so inilah kereta dia ready stock dekat kita punya showroom. So kita nak tengok bahagian depan dia. Ini tayar dia, tayar Prox Toyo. Okay, so ini bahagian depan dia, sangat lawa. Bawah ni skirting ada carbon Nismo. Ni dia punya rim dia, HRE Performance Wheels. Okay, ada lock nut semua, ceramic brake. Ini bahagian dalam dia. Okay, frameless design. Okay, dia pakai frameless punya design. So ini dia punya door trim. Lepas tu Bose sound system, karpet. Okay, karpet original GT-R Nismo. Ini karpet dia. So ini bahagian dalam dia. Steering dia pakai full Alcantara. Lepas tu dia ada aftermarket punya apa dia, pedal shift. So ini dia punya mileage dia 24226 km. Yang ni mileage yang terkini, mileage Malaysia punya. So ini dia punya bahagian depan dia, dashboard. So ini dia punya bucket seat Nismo. Yang ni Recaro bucket seat. Dia pakai leather dengan Alcantara bahagian tengah guys. Okay, so yang mana nak cari GT-R Nismo, carpet ori semua sekali. Tengok dia punya center console, carbon pack semua. Boleh contact Din, boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom guys. Okay, tengok bahagian engine bay dia guys. So ini bahagian engine bay dia. Oh, yang dah tutup. Tengok belakang dia. So, yang mana nak datang view, nak datang tengok, boleh contact Din. Nombor dekat bawah guys. Okay, kereta memang lawa handsome. GT-R R35 Nismo.